Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, kita tunggu 2 minit lagi. Beberapa orang lagi kok adik nak masuk, yang belum masuk. Okey. Kita nak sambung yang nombor 4 punya ni. Okey, nombor 4. Berkenaan dengan, masih lagi berkenaan dengan garis untuk masih lagi berkenaan dengan kecerunan. Okey, kita tengok yang pertama. Diberi kecerunan garis lurus AB adalah 2, 3. Okey. Kenapa dia positif? Ulang balik. Positif kerana daripada kiri ke kanan dia naik ke atas. Sebab tu kecerunan dia adalah positif. Kalau daripada kiri ke kanan, okey, kiri ni kiri kanan, dia menurun. Okey, kiri ke kanan dia menurun. Kecerunan ini kita panggil kecerunan negatif. Okey, kecerunan dia adalah kecerunan negatif. Okey, kecerunan dia adalah kecerunan negatif. Okey, jadi pertama diberi kecerunan AB. Mana ni A ke B adalah 2/3. Cari nilai P. Okey, cari nilai P. Pertama kita akan refer balik kepada formula untuk kecerunan. Okey, formula kecerunan mana dia punya ni? Nak tunjuk balik. Formula kecerunan. Okey, formula kecerunan kita akan pakai ni. Okey, ada 2 benda kecerunan. Ini dia 2 formula yang kita akan pakai daripada akhir sampai awal, tapi bergantung kepada bergantung kepada apa yang dia beri. Kalau dia beri pintasan, kita guna pintasan. Kalau dia bagi koordinat, kita pakai koordinat. Okey, formula kecerunan M itu adalah Y2 tolak Y1. Y2, ulang balik. Y2 ni apa? Y1 ni apa? Y2 adalah koordinat untuk Y. Y1 koordinat untuk Y juga. Cuma yang mana satu Y2, yang mana satu Y2, yang mana satu Y1 tak kisah. Kalau korang mula dengan sini, ini akan jadi Y1. Kalau bermula daripada sini, sini akan jadi Y1. Terpulang kepada kita. Jadi contohnya kita ada P kat sini. Jadi better kita mula daripada sini. Better kita mula daripada yang ada
anu tersebut ada pemboleh ubah. Jadi guna formula ini, gantikan dia. Y2 tolak Y1, Y2P. Tolak 1. Okay, jadi kita akan tulis P tolak 1 per X2. Kalau mula dengan yang kanan tadi, maksudnya kita akan mula dengan 5. Dan tolak dengan negatif 4. 5 tolak pula negatif 4. Jangan lupa kena ada kurungan sebab dia jumpa negatif. Sama dengan apa? Sama dengan kita panggil kecerunan, iaitu 2/3. Okey, selesaikan dahulu terlebih dahulu. Buka kurungan yang bawah. Okey, jadi P tolak 1 per yang bawah ini, kalau kita buat ini kita akan dapat 9. 5 positif jumpa positif, negatif jumpa negatif akan jadi positif. Jadi 5 tolak 4. 5 tambah 4 dapat 9. Sama dengan 2/3. Okey, selesai yang pertama. Okey, tekan kalkulator pun tak kisah kalau korang nak tekan kalkulator terus. 5 tolak, buat kurungan, negatif 4 dapat 9 juga. Okey, next. Apa yang nak kena buat adalah hilangkan 9 dahulu sebab P ni melekat pada 1. Jangan alih ini dahulu, salah. Kita mesti alihkan yang bawah ini terlebih dahulu. Sebab tolak dengan bahagi, bahagi lebih kuat. Jadi bahagi ini bawa pergi ke sini, dia akan jadi darab. So, P tolak 1 sama dengan 2/3 darab dengan 9. Okey, 2/3 darab 9. Tekan kalkulator dapat apa? 6. Dapat 6. So, dapat 6. Jadi, P sama dengan 6 tambah 6 tambah 1. P sama sama dengan dengan 7. 7. Dah selesai, dapatlah nilai P. Macam tu je. So, nak cari nilai kecerunan BC macam mana pula Syakira? Bukan je nak nama je ke? Ha? Yang B tu bukan je nak nama je. Bukan. Bukan nak nama. Dia suruh cari kecerunan. Kecerunan ni apa? M lah. Kecerunan garis lurus BC. Bermaksud dia nak kecerunan ni. Nak cari M ini. Nak cari M untuk BC. Jadi, nak cari M untuk BC. M sama dengan 7 tolak kurungan tolak 1. Okey, 7. Sekejap. 7 tolak kurungan tolak negatif 1 tolak 1 per dengan 5 tolak 7. 5 tolak 7. Jadi yang atas akan dapat 8. Bawah dapat Negatif 2. negatif 2. So kita akan dapat negatif 4. Kenapa dia dapat negatif? Kenapa kecerunan ini negatif? Negatif jumpa negatif. Kan? Kenapa kecerunan ini negatif? Sebab dia ke kiri. Sebab bukan. Sebab dia kekal. Negatif. Sebab nombor lagi besar. Dia turun ke kiri. Kita baca kecerunan mesti baca daripada kiri ke kanan. Tadi cikgu dah cerita ni kan. Ini daripada kiri ke kanan. Kenapa dia positif? Sebab dia naik ke atas. Kalau ini dia ke kiri. Dia turun ke kiri. Daripada ke kiri pula. Ini daripada kiri ke kanan, dia naik ke atas. Yang ini pula daripada kiri ke kanan, dia turun ke Bawah. Disebabkan turun di bawah, itulah dia jadi kecerunan dia adalah negatif. Macam tu. Okey, selesai. Okey, yang ni pula.
Satu garis lurus memotong kecerunan mempunyai kecerunan 6 dan memotong paksi X pada titik 40. Cari pintasan Y pada garis lurus tersebut. Apa maksud dia ni? Apa maksud dia? Satu garis lurus mempunyai kecerunan 6. Jadi ini adalah M. Adalah 6. M adalah 6. Dia memotong paksi X pada titik negatif 4. Apa maksud X pada titik negatif 40? Ni. Paksi X negatif 40. Nombor tu dekat paksi X lah. Ini kita panggil apa ni? Ini Koordinat. panggil apa? Koordinat. 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 Tapi koordinat itu kita boleh baca sebagai apa? Pintasan X. X. Berapa pintasan X dia? Negatif 4. Negatif 4. Sebab negatif 4 kosong. Tak naik kan? Ni macam ni. Ni asalan kosong. Negatif 4 kosong ni kat sini. Lebih kurang kat sini. Kat sini. Negatif 4 kosong. Inilah tempat pintasan dia. Jadi kecerunan dia 6. Kecerunan dia positif ke negatif? Positif. Positif. Okey, jadi dia akan naik ke atas ke dia turun ke bawah? Naik ke atas. Dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas sini. Dan dia akan jumpa satu pintasan Y. pintasan Y. Kat sini ya kita nak cari. Jadi kat sini kita nak cari. Jadi kita guna formula ini pula. Kecerunan dia dah bagi. Pintasan Y kita nak cari. Jadi pintasan Y kena ada apa dahulu nak tulis? Negatif Y per berapa? Negatif 4. Negatif 4. Jangan lupa. Dua-dua kena ada negatif. Negatif Y. Negatif ini. Ni negatif asal. Ini negatif asal. Formula tu ada negatif. Jangan lupa. Formula asal ada negatif. Kekal. Ini negatif. Y. Pintasan Y. Kita tak tahu. Pintasan X. Kita dah tahu tadi. Negatif 4. Tetap negatif. Sama dengan? Sama dengan? M. M berapa? 6. 6. Okey, kalau kita tengok negatif jumpa negatif akan jadi Positif. positif. So kita akan dapat Y Tambah 4. Y Y per 4. Y per 4 dah hilang dah. Sama dengan 6. 6. Jadi Y sama dengan 6 darab 4. sama dengan 24. 24. Jadi pintasan Y adalah 24. 24. Kalau dia tanya apakah koordinat untuk Y? 24 kosong. Salah tu. Kalau dia tanya koordinat Y. Koordinat Y apa? 024. Jangan 24 kosong. X dulu. Kan kat X kat sini. X kat sini. Naik ke atas. Ni. Pintasan Y. 024. Kalau diminta koordinat Y, dia akan jadi 024. Benda-benda macam ni kita kena faham. Okey, selesai. Okey. Oh, ini apa pula ini? Ni apa yang diberi ni? Apa yang diberi sekarang? Apa yang diberi sekarang? Kecerunan. Kecerunan. Kecerunan dia apa? Negatif 3 per 4. Okey. M adalah negatif 3 per 4. Apa lagi yang diberi? Garis lurus ST.
Garis lurus. H. Garis lurus memang garis lurus ST. Apa lagi yang diberi? Negatif 6. Ha? Negatif 6. Negatif 6. ST. Ya. Ni kat ni T ni apa ni? Kosong negatif 6. Ini kita panggil apa ni? Tempat dia memintas. Persilangan ke? Persilangan tu panggil apa? Persilangan Y. Pintasan. Kan. Pintas apa? Y. Pintasan Y. Pintasan Y apa? Negatif 6. Negatif 6. Macam tu. Kita kena faham. Kalau tidak diberi koordinat, dia potong maksud, letak potong macam tu saja, bermaksud dia letak pintasan. Jadi, hash itu apa dia? Apa hash tu? Hash itu adalah pintasan X. pintasan X. Jadi kita akan tulis apa? Negatif 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 X. Negatif 6. Negatif 6. kan, dan formula dia apa? Negatif pintasan Y per X sama dengan M. Ni formula dia. Jadi negatif negatif 6 ke macam ni ke? Adakah negatif 6 macam ni? Selagi Kena ada apa? negatif kurungan negatif 6. Kena ada. Jangan lupa. Nampak macam super tapi tak sama. Nampak macam Bagi H. super tapi tak sama. Tu. Sebab Bukan- negatif yang luar tu adalah negatif formula. Ni negatif untuk formula. Y ini nilai yang ada negatif. Dia ada negatif. Jangan lupa letak negatif. Korang kena ingat kat luar ini adalah formula. Ni adalah formula. Ni asal. Tengok balik formula. Cikgu. Ya, ada apa? Siapa tanya ni? Okey. Jadi kat sini pintasan. Pintasan tu ada formula negatif. Jadi formula negatif itu memang wajib ada. Wajib ada. Ini formula. Ini formula. Why? Kita kena refer sama ada positif ataupun negatif. Kalau positif, positif lah. Jadi negatif 6. Kalau positif. Tapi disebabkan dia asal usul kat sini daripada gambar rajah ini kita dapat negatif 6. Jadi kena letak dalam bentuk kurungan macam ni, negatif 6. Per berapa? Per dengan X. X ada nilai tak sekarang? Tak ada. Nilai dia apa? H. H yang kita nak cari. Sama dengan Negatif 3 per 4. negatif 3/4. Okey, kita buka kurungan dahulu. Dia jadi apa? Positif. H. Jadi positif kan? 6 per H sama dengan negatif 3/4. 3/4. Okey, macam mana kita nak cari H? Pertama kita kena pastikan pemboleh ubah berada di atas. Jadi kita buat apa? Terbalikkan. Terbalikkan. Jadi kalau sebelah kiri kita terbalik, sebelah kanan pun kena Terbalik. terbalik. Supaya H tu berada ke atas. Jadi H per 6 sama dengan 4 negatif 3. negatif 3. H negatif 3 pula lah. Negatif 4. 4 per 4 per 3. 4 per 3. Jadi H sama dengan
Negatif 4/3 darab 6. Dapat apa? Dapat? Negatif? Negatif? Lama dekat kalkulator pun. Negatif? Negatif 8. Negatif 8. Kan kalau kita tengok kan dia duduk sebelah kiri. Betul lah dia negatif. Itu ceritanya. Selesailah bahagian sini. Jadi habislah bab untuk garis lurus ini. Okey, jadi kita nak buat ini pula. Kita nak buat soalan-soalan yang berkenaan dengan dia. Okey. Cuba buat yang pertama. Cuba kira yang pertama. Okey, cuba kira yang pertama tu. Kecerunan pakai apa? Bahagi ke dia? Jarak cancang bagi jarak mengufuk. Mencancang bahagi dengan mengufuk. Mencancang bahagi mengufuk. 0.8. 0.8. Dapat semua? Dapat. Okey, mencancang, ini mencancang, bergerak. Ini mencancang bahagi dengan mengufuk. Formula dia mencancang bahagi mengufuk. Tapi dalam formula tu tak diberi. Kecerunan yang ni kena hafal. Kecerunan ni kena hafal. Mencancang bahagi mengufuk. Mencancang bahagi mengufuk kena hafal. Okey, kira yang kedua pula. Guna formula tadi. Formula tadi. Okey. Nak balik ke formula ni. Okey. Dah. Ya, dapat 3A. Dapat apa? 3/5. 3/5. 3/5. Ada yang tak dapat? Ada yang tak dapat ke? Ada. Tak. Okey. Kalau dapat semua cikgu go through je ni. Okey. Ini pula cuba buat nombor 3. Kalau tak tahu bagi tahu. 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 Maksudnya kalau tak tahu tu bagi tahu. Kalau tak tahu korang tulis je. Cikgu saya tak tahu. Tulis. Kalau tak ada mic apa. Tak ada mic. Tulis je kat ruangan CT. Cikgu saya tak tahu. Kalau tak tahu cikgu terang. Kalau tahu cikgu tak terang dah. Kita pergi go through macam tu je. Dah ke belum? Dah. Berapa dapat? D. Orang lain dapat tak? D 14-0. Betul tak jawapan dia 14-0? Betul ke tak yang lain? D. Aisyah dapat D juga. Lagi? Okey, D. Okey, semua orang dapat D. Okey, dapat betul tu. Kalau semua orang dapat D tu. Okey. Jadi cikgu nak pergi dah yang lain. Kita pergi yang seterusnya. Nombor 4. Okey, cuba nombor 4 pula.
Kalau tak tahu korang bagi tahu. Tak tahu bagi tahu. Cikgu saya tak tahu. Just tulis pun tak apa dah. Tulis. Kalau tulis pun boleh tahan dah. Cikgu tahulah korang tak tahu. Okey. Dapat tak ni? Ryan dapat A. Nombor 2. Ha. Sorry, 2. Dapat 2. Syakira dapat A tak? Dapat. Orang lain? Yang lain dapat sama tak? Dapat sama tak? 2. Kalau dapat 2 juga, yang lain dapat 2 juga, cikgu tak buat dah ni. Semua dapat A. Yang lain dapat tak? Tak tahu. Okey, tengok. P ya. Ini kita guna formula ini. Ini kita pakai formula ni. Tak tahu. Kita tengok formula ni. Pakai formula atas. Formula atas, cikgu kata tadi, korang kena ambil yang ada P dahulu senang. Mula dengan P. Jadi P tolak 8. P tolak 8 per 5. 5 ke 6 tu? 5. 5 tolak dengan negatif 4. Sama dengan negatif 2 per 3. Okey. P tolak 8 per bawah dia akan jadi 9 sama dengan negatif 2 per 3. Benda yang sama. Okey, benda yang sama. Mesti bawa 9 dahulu ke sana. 9 lompat pagar kat sini. 9 lompat pagar ke sini. So, kita akan dapat P tolak 8 sama dengan negatif 2 per 3 darab dengan 9. Okey, selesaikan ini dapat apa? Selesaikan ini dapat apa? P tolak 8 sama dengan negatif 6. Tekan kalkulator tu dapat negatif 6. So, dapat negatif 6. P sama dengan negatif 6 tambah 8. Jadi dapat negatif 6 tambah 8 dapat 2. So dapatlah jawapan dia adalah 2 kat sini. Dan benda ni korang kena mahir dengan algebra. Kalau algebra korang ke laut, memang ke laut lah cerita dia. Kalau algebra ke laut lah cerita dia. Sebab sekarang kita lebih kepada perkara rumus yang kita belajar awal-awal lagi tu. Bab 5. Bab 5 ke bab 6 itu iaitu perkara rumus. Nak jadikan P itu sebagai perkara rumus. Jadi asal usul ada P, kita nak cari satu P sebagai perkara rumus. Apa yang nak kena alih? Alih ke kanan sampai tinggallah sekali tinggal P saja. Jadi dapatlah P sama dengan 2. Okey, selesai. Okey, Rajah menunjukkan 3 garis A, B, C, D, E, F. Senaraikan garis-garis itu mengikut nilai kecerunan dalam tertib menaik.
Mana yang paling rendah kecerunan dia? Mana paling rendah kecerunan dia? AB. AB? Mana AB? CD. Paling rendah kecerunan adalah benda paling landai. CD. Benda paling landai. EF. 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 Ni EF paling kan landai. Cerung. Kalau macam ni dia lagi cerung. Kalau macam ni lagi cerung. Tu maksudnya cerung. Mana kecerunan yang menaik. Maknanya daripada kecil hingga besar. Yang kedua mana? Yang kedua mana? Yang kedua? AB. EF yang pertama. Mana cerung yang kalau korang naik basikal mana yang kedua susah? AB. AB. Korang naik basikal. Kecerunan ni ingat korang naik basikal. Senang tak korang nak naik DE? CD ni. Susah ke susah? Susah sebab kena naik macam tu. Naik ke atas. Dah macam naik pokok kelapa dah. Jadi ini paling cerung. Tu maksud kecerunan yang paling menaik. Kecerunan paling besar adalah kecerunan yang naik ke atas. Paling naik ke atas. Korang ingat kecerunan ni macam korang naik basikal. Ni landai. Kalau ini kecerunan sifar. Straight ni kecerunan sifar. Ni kecerunan sifar. Sebab tak ada kecerunan langsung. Dia ada kecerunan straight je. Macam kita naik atas jalan raya biasa. Ini kita panggil kecerunan Tidak tertakrif. tak tertakrif. Sebab dia naik atas. Memang kita nak panjat pun tak boleh. Nak panjat pun tak boleh. Kecuali kita panjat pakai ada alat kat sini. Letak cangkuk sini. Kita panjat daripada bawah. Boleh lah. Contoh kita naik pokok apa. Dia letak cangkuk. Boleh naik pokok. Okey, selesai. Raja di bawah menunjukkan dua garis lurus. EH dengan MN. Tandakan right pada garis lurus yang mempunyai kecerunan positif. Mana kecerunan positif? MN. Sebab apa MM positif? Sebab dia naik ke atas. Sebab ke atas. Dari kiri ke kanan dia naik ke atas. Jadi dia MN adalah positif. Negatif? EH. Kenapa? Sebab dia ke bawah. Dari kiri ke kanan dia ke bawah. Ke bawah. So ke bawah itu kita panggil kecerunan negatif. Okey, selesai. Okey, tengok B pula. Tengok yang B. Diberi X adalah jarak mengepuk, Y jarak mencancang, M adalah kecerunan. M adalah kecerunan. Jadi, padankan berdasarkan maklumat di atas. Okey. Kalau jarak mengufuk, Y mencancang lebih besar daripada mengufuk. Kita guna tadi apa? M adalah mencancang mengufuk. Kalau atas lebih besar daripada bawah. Atas lebih besar daripada bawah. Contohnya 3 per dengan 2. Jawapan dia akan jadi lebih kecil daripada 1 ke lebih besar daripada 1? Lebih besar. Lebih besar. Kalau atas, ini atas ni kita panggil Y ke X? X. Y. Y, mencancang Y. Ini adalah X. Okey, kalau atas lebih besar daripada bawah. Ini Y, ini X. Jawapan dia akan M. Jawapan kecil pada 1 ke besar pada 1? Kecil pada besar. M. Lebih besar ataupun lebih kecil daripada 1? Lebih kecil. Lebih kecil lah.
Lebih kecil lah. Sebab 2 kan bahagi dengan 3. Lebih kecil. Jadi ini M lebih besar daripada 1. 1. Jadi mana 1? Y. X lebih kecil dari X lebih besar daripada 1. X lebih besar. Bawah sekali tu. Bawah sekali. M lebih besar. Ha, X lebih besar. Mana satu X, M lebih besar? M bawah. Yang ni ke? Yang ni? Hijau Oren. ke kuning? Kuning. Ha, Kuning. M lebih besar. Kuning. X lebih besar Hijau. Oh, X lebih besar daripada Y. Hijau je hijau. 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 Ada 3 tu. Ada 3. X lebih besar pada Y. Jadi M dia akan jadi lebih kecil daripada X. X, M lebih kecil daripada 1. 1. Golak. Dia kau kena faham konsep dia kat sini. X lebih kecil daripada 1. X lebih kecil daripada Y. Mana? Yang warna kuning. X lebih kecil daripada 3. X lebih kecil daripada Y. Jadi jawapan M mesti lebih besar daripada 1. 1. Macam tu. Tak faham lah cikgu. Tak faham. Kita kena guna yang ni Syarira. Kita kena guna yang mencangcang per dengan mengufuk. Letak je apa-apa nombor. Cikgu letak nombor 3 dengan nombor 2. Cikgu saya nak guna 5 dengan 2 boleh ke tak boleh? Maknanya kalau contoh cikgu 5 dengan 2, 5 per 2 dapat 2 point. Besar daripada 1. Lebih besar daripada 1. Betul lah. Jadi Y lebih besar daripada 5 lebih besar daripada X. Sekarang kita terbalikkan. 2 duduk atas, 5 duduk bawah. Okey, tengok yang bawah pula. Kalau kita terbalik, Y lebih kecil. 2 bahagi 5 dapat 0.4. 0.4 kan lebih kecil daripada 1. 1. Jadi untuk M lebih kecil daripada 1 adalah mesti X lebih besar daripada Y. 1. Macam ni. Dia agak pening sikit-sikit kan ni. Cumanya kena faham konsep. Kena faham konsep kat sini. Sebab cikgu bagi contoh ni. Cikgu bagi contoh ni supaya korang nampak. Benda ni dia soalan dia orang tak boleh menghafal. Maths terutama sekolah menengah ni korang tak boleh hafal. Kalau korang menghafal memang kelaut lah cerita dia. Totally tak boleh hafal. Korang kena faham. Faham macam mana nak buat. Bila faham macam mana nak buat, tahu macam mana nak tekan kalkulator. Kalkulator adalah alat. Yang penting adalah korang punya cara macam mana nak selesaikan dia. Cikgu macam mana nak faham cara? Faham cara memang korang kena go through satu persatu. Cikgu laju sangat. Laju tak laju, inilah hakikat korang kena lalui. Cikgu kat sekolah saya tak belajar lagi. Memang ada yang tak belajar lagi kat sekolah. Tapi korang kena fikir, korang ada masa lebih kurang 2 bulan je lagi sebelum UASA. Ni baru bab ke-10. 11, 12, 13, ada 3 bab lagi. Ni pun 3 bab kena habis dalam tempoh 2 bulan. Tapi cikgu tak nak habis dalam tempoh 2 bulan, cikgu nak habis sebulan je. Sebab nak buat ulang kaji dalam tempoh 1 bulan sebelum korang UASA. Itu cerita dia. Okey, cuba kira ni. Sambil-sambil tunggu orang azan ni. Korang kira ni.
Kira nombor 7 dengan nombor 8. Nombor 7 dengan nombor 8. 7 dan 8. Sambil-sambil tunggu orang azan.
Okey. 7A. Nyatakan kecerunan bagi garis AB. Apa kecerunan dia? Kecerunan garis lurus sifar. M sama dengan Sifar. sifar je lah. Straight. Sebab dia straight. M sama Kalau dengan nak nama kena jawab panjang ke kena jawab M sama dengan kosong? M sama dengan kosong cukup. M tu mewakili kecerunan lah. Kalau saya jawab nama penuh dia salah eh? Kalau saya jawab kecerunan garis lurus sifar, saya tak Boleh dapat. juga. Boleh. Boleh. Kalau nak pendek, M sama dengan sifar. Okey. Kecerunan BC dapat apa? Negatif 7. Berapa? Negatif 17. Negatif 1,7. 7. 1 koma. 17. Negatif 7. 17. Mana 17 pulanya? Takkan koma. Negatif 7. Saya pun dapat negatif 7. Negatif 7 je lah. Macam mana dapat 1 pula? Macam mana 1 tu? Kenapa? Macam dapat negatif 1 7? Fitri lah? Salah kira. Okey. Negatif 7 je. Okey. Nombor 8A. Dapat A? M dapat apa? Dah ke belum ni? Belum? Lapan A jadi apa? M sama dengan? Tak dapat ke? Kenapa semua orang tak dapat ni? Dapat apa ni? Negatif 2 tolak 10 per 6 tolak negatif 3. So dapat negatif 12 per 9. Negatif 12 per dengan 9. Jadi kita akan dapat negatif 4 per 3 dah. Itu je. Apa susah tak dapat Kenapa tak dapat? Guna formula koordinat je. Y1 tolak Y2, X1 tolak X2. Okey, selesai. Sekejap lagi. Kita buat ini dulu. 9A. Okey, cuba buat 9A. Okey, cuba buat 9A.
Okey, dah dapat belum? Dah dapat belum? Okey. Oh, lamanya. Jawapan dia positif 2 ke? Jawapan dia 2 ke? 2 je. 2 je. M sama dengan Negatif 2. 2. Jadi ambil satu. Okey, kita ambil yang mana? Kita kena mula yang ada pemboleh ubah. Kat sini. Ambil yang ni. Ambil ada pemboleh ubah. Jadi nak senang kita akan ambil negatif 1 tolak dengan 9 per dengan K tolak dengan negatif 3 sama dengan negatif 2. Okey, selesaikan yang atas. Dapat apa? Negatif 10 Negatif 10 per K negatif dengan negatif akan jadi Positif. tambah Positif. 14 tambah dengan Tambah 3. sama dengan negatif 2. Okey. Sekarang tengok K berada kat mana? Atas ke bawah? Bawah. K berada kat bawah. Kita nak cari tadi, kita nak jadikan K sebagai perkara rumus. Jadi kita kena terbalikkan dia. Betul tak? Betul. Jadi sebelum terbalik, korang jadikan ini sebagai persatu. Macam ni cerita dia. Jadikan dia persatu dulu. So, kita akan jadi apa? K tambah 3 bagi negatif 10 bagi negatif 10 sama dengan 1 bahagi negatif 2. 1 per negatif 2. Negatif 1 Negatif 1 per 2. negatif jangan lupa, negatif jangan lupa, negatif 1 per 2. Okey, sekarang kita nak K. Kita alih apa dulu? Alih 3 dulu ke alih negatif 10 dulu? Negatif 10. Negatif 10 dulu kita alih. Bawa negatif 10 pergi ke sini. Jadi operasi apa? Darab. Tambah. Tambah. Tambah? Darab. Kan? Bagi. Mana pula tambahnya? Darab. Ini apa? Ini apa? Darab. Ini apa? Bahagi. Jadi ini bawa pergi sini. Jadi apa? Darab. Jadi darab apa? Darab. 10. Negatif 10. Darab negatif 10. Okey, tambah 3 sama dengan negatif 1 per 2. Darab dengan negatif 10. 10. So, K tambah 3 sama dengan negatif 1 per 2 darab negatif 10 dapat apa? 5. 5. So, K sama dengan 5 tolak. 5 tambah 3 sama dengan 2. sama dengan Syakira dapat tadi. Dapat 2. Jadi itulah cerita dia. Jadi habislah cerita untuk bab ini. Tak payah. Okey. Jadi cerita dia habis untuk bab ini. So next kita akan masuk bab untuk bab 11 pula, iaitu transformasi isometri. Ni transformasi isometri, dia kena lebih kepada korang kena bayangkan juga macam mana pergerakan setiap satu ini. So kita akan sambung yang ni pada hari Ahad nanti. Okey, jadi kita berhenti dulu setakat ni. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey.